itu adalah sumber TPC Bayu ATM diguna sama oleh Ring Academy. Okey, kita masuk ke dalam. Itulah laluan utama ya. Baik, nama TPC dalam tu. Okey. Okey. Okey, tu basic tengok yang itu. Okey, yang otak basic buat dalam sudut tu. Kita basic benda tu. Pusat sudut IT dalam perpustakaan awam UiTM. Okey. Okey, untuk sudut untuk ruang untuk kita baca kawasan tu. Alright. Kawasan tu nak tahu inilah senyap ini. Ruang bincang isi dalam tu koleksi macam koleksi buku-buku lah untuk rujukan apa semua oleh student. Okey. Macam-macam buku itu. Okey. Sudut macam-macam sudut dalam tu. Okey, macam-macam jenis buku tulis terpedak kita dalam library UiTM dan bilik perbincangan. Tu kemudahan-kemudahan TPC dalam tanyaklah perpustakaan UiTM itu. Okey. Itu adalah bilik bincang dan mesti ruangnya lah. Ruang bincang. Okey, itulah mesti dalam library UiTM. Baik, kita sambung baru. Kalau main TPC pengawal ini baru fountain. Baik, selalu agak aktiviti lah barunya student. Baik. Okey, ni anugerah tidak sedia kalau UiTM lah. Dan bisik kami jauh kios, bisik book kios shampoo. Baik.
Okay. Di Ponten baruhnya memang sesuai selalu agak aktiviti lah, lemai-lemai macam event ke. Itu kita boleh rehat lah lemai-lemai hari, sambil-sambil menilai ilmu buat tempat tu. Okay. Mayuh buku-buku boleh digigak kita, kemudahan-kemudahan dikasediakan oleh UiTM, nanti diguna oleh Ring Academy lah untuk kemudahan kerjasama dengan Ring Academy. Okay. Itulah library diguna pakai oleh penuntut Ring Academy UiTM Sarawak. Okay. Bisi koleksi oleh ya ke daripada. Okay. Untuk koleksi daripada nama tu Port Building Service. Baik. Atau kada hasil oleh bidang seni bina. Okay. Untuk sudut untuk jurnal pangkalan data lah, pengguna komputer itu apa semua boleh lah. Baring sudut IT. Itu jalan keluar. Baik. Right, itu adalah ruang rehat lah lepas kita keluar dari library UiTM yang akan digunakan sama pakai oleh Ring Academy lah, untuk rehat santai-santai, agak assignment, udahnya bisi di cemo untuk ngirup lemai lah, ngirup kopi. Okay. Kemudahan paling mana lah buat UiTM itu lah yang digunakan oleh Ring Academy. Okay. Itu adalah bangunan blok B, tujuannya blok C, arwahnya kemetnya blok D. Perpustakaan betul-betul datayari atasnya lah. Itu adalah kawasan perpustakaan UiTM. Okay. Kemudian digunakan oleh Ring lah. Kawasannya adalah blok C. Blok C itu untuk pusat sumber komputer lah. Semua student dari UiTM belajar dia lah untuk bahagian IT. Okay, kat dia kawasan library, banyak lah tempat rehat lah, banyak laluan ngagai library, masuk library. Okay. Itu adalah laluan turun ngagai agaknya lah, agak blok B ke bawah untuk ngagai tempat parkir. Okay. Kira dalam 2 tingkat lah. Okay. Okay. Okay, ketemu baru kita pakai pos sila. Okay, terima kasih. Bye bye.